Pagi guys, baru semalam aku semai, sudah hidup. Ini terung ungu, aku beli di pasar pagi tadi. Lagi senang. Aku cuma dapat 2 pokok je dapat. Modal tak berapa nak ada. Jadi pertama kali tindakan aku buang pucuk siap-siap dulu. Tu buang pucuk dah supaya ianya akan lebih rimbun dan mengeluarkan cabang yang baru. Nanti kita akan tanam. Ini memang dah sesuai dah ni. Dia tak lama ni. Jenis-jenis terung ungu ni, dia label-label macam ni, ada sedikit lagi masa, dia takkan lama, dia akan mengeluarkan bunga dengan cepat. So kita dah ada 2 pokok. Bekas dia kita ada 3. Itu sana tu. So nanti kita akan tanam 2 dulu lah.